Saya tunjuk. Okey. Saya nak awak tengok dulu. Lepas tu nanti saya nak tanya awak. Awak faham ke tak? Kita tengok video yang apa yang menarik. Kepupusan haiwan berlaku di seluruh dunia tanpa mengenal haiwan dan spesies. Masalah ini sangat membimbangkan dan boleh menjejaskan ekosistem semula jadi sekaligus mengancam kehidupan yang lain. Ia bukan sahaja berlaku di luar negara tetapi juga di Malaysia. Mari kita kenali 8 haiwan terancam di Malaysia. Nombor 8, burung botak upeng. Satu lagi haiwan yang tergolong dalam spesies sangat terancam adalah burung botak upeng atau nama saintifiknya Mytheria cinerea. Burung ini merupakan burung yang lebih popular dengan panggilan burung bangau atau burung randuk besar dan merupakan spesies yang terancam dan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar Malaysia. Perkembangan burung ini dipantau sejak tahun 1980 lagi dan ia mendapati bahawa jumlahnya semakin menurun dan sangat membimbangkan. Nombor 7, ungka tangan putih. Tergolong dalam keluarga ungka dengan nama saintifik Hinobatis lah, iaitu ungka tangan putih adalah spesies ungka yang tinggal di barat daya China dan Myanmar hingga ke Thailand serta barat laut Sumatera dan seluruh semenanjung Malaysia. Haiwan unik ini berada dalam ancaman kepupusan disebabkan oleh pelbagai perkara, salah satunya ialah ia diburu untuk mendapatkan dagingnya. Tidak cukup dengan itu, anak ungka ini bagi dijadikan haiwan peliharaan, ungka dewasa kadang-kadang dibunuh. Tetapi ancaman terbesar bagi haiwan ini adalah kehilangan habitat di mana hutan-hutan Asia Tenggara diranapkan bagi membuka jalan kepada ladang dan penempatan manusia. Nombor 6, tapir Malaya. Tapir Malaya dengan nama saintifik Tapirus indicus adalah satu-satunya spesies tenuk yang berasal dari Asia. Ia biasanya ditemui di sepanjang sepadan barat Thailand, Myanmar hingga ke selatan semenanjung Malaysia serta Sumatera di Indonesia. Tapir ini disenaraikan sebagai spesies terancam dalam senarai merah Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa sejak tahun 2008. Populasinya dianggarkan terdiri daripada kurang 2,500 ekor spesies dewasa. Hanya tinggal di kawasan pegunungan terpencil, pemburuan manusia dan pembangunan membuatkan habitat haiwan ini pupus sekaligus mendedahkan tenuk spesies ini terdedah kepada kemalangan dan jerangkap sama. Dari tahun 2015 hingga 2020, sekitar 92 ekor tapir Malaya menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Nombor 5, seladang. Seladang adalah antara haiwan yang sangat sinonim dengan negara kita dan ia boleh dikatakan mudah untuk ditemui satu ketika dahulu. Ini kerana haiwan bovin besar yang memiliki kulit gelap seperti berminyak ini hidup secara liar di hutan hujan tropika Asia Tenggara dan Asia Selatan. Punca utama seladang diancam kepupusan adalah disebabkan pemburuan yang sangat tidak terkawal. Usaha untuk meningkatkan populasi seladang dilakukan oleh Pusat Konservasi Hidupan Liar di Jendera Selatan, Pahang melalui proses pembiakan dalam kurungan. Nombor 4, orangutan. Orangutan adalah 3 spesies mawas ekstern yang berasal dari Malaysia dan Indonesia yang biasanya ditemui di kawasan merangkumi hutan-hutan hujan Borneo dan Sumatera. Penurunan drastik dilihatkan berlaku kepada spesies ini di mana populasi orangutan pada tahun 1986 dianggarkan sebanyak 20,000 ekor. Namun pada tahun 2004 populasinya hanyalah 11,000 ekor. Antara faktor yang menyumbang kepada masalah kepupusan orangutan termasuklah kemusnahan habitat akibat penebangan hutan yang tidak terkawal untuk tujuan pertanian dan pembalakan seperti di Pulau Borneo. Selain itu, aktiviti pemburuan haram juga menyebabkan populasi orangutan menurun. Nombor 3, harimau Malaya. Hanya terdapat di semenanjung Malaysia terutamanya di negeri seperti Kelantan, Perak, Pahang dan Terengganu. Nama saintifik Panthera tigris jacksoni atau lebih popular dengan nama harimau Malaya adalah subspesies harimau belang yang masih wujud di dunia. Walaupun ditakuti, namun harimau ini kini dikatakan sebagai haiwan yang lemah terancam akibat pemburuan tidak terkawal. Ketika ini, 9 subspesies harimau belang sedang terancam oleh kepupusan dan 3 subspesies yang lain telah pupus. Tinjauan harimau kebangsaan sekitar tahun 2018 menunjukkan bahawa jumlah harimau Malaya adalah kurang dari 200 ekor. Jumlah ini sangat membimbangkan kerana
pada penurunan ketara berlaku di mana kajian ilmiah sebelum ini yang dilakukan pada tahun 1950 menunjukkan jumlahnya sekitar 3,000 ekor. Nombor 2. Kambing kurun. Masalah ancaman kepupusan haiwan liar semakin bertambah dengan kambing kurun menjadi spesies terbaharu yang dilihatkan mengalami penurunan populasi. Bukan sahaja sukar ditemui di habitat semula jadi, tetapi jumlah populasi kambing kurun dari keluarga bovin ini juga sangat sedikit, iaitu sekitar 200 hingga 500 ekor sahaja di seluruh semenanjung Malaysia. Selain dijadikan sebagai sumber makanan, haiwan yang hidup berkeliaran di kawasan Bukit Berbatu ini juga menjadi mangsa pemburuan bagi menghasilkan minyak yang mana dikatakan mempunyai fungsi perubatan namun tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Nombor 1. Kancil. Selain dijadikan sebagai sumber makanan, haiwan ini yang hidup berkeliaran di kawasan Bukit Berbatu ini juga menjadi mangsa pemburuan bagi menghasilkan minyak yang mana dikatakan mempunyai fungsi perubatan namun tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Ia merupakan spesies terkecil antara 4 spesies yang masih wujud dalam keluarga Tragulidae serta Infraorder Tragulina. Sama seperti spesies-spesies lain dalam famili Tragulidae, kancil tidak mempunyai tanduk dan kakinya pendek dan kurus. Jika ancaman kepupusan kancil tidak dibanteras, tidak mustahil generasi akan datang tidak lagi dapat melihat spesies ini. Okey. Okey, awak dah tengok video tadi kan? Okey, video tadi pasal apa? Haiwan? Apa dekat haiwan tu? Haiwan tu? Dah nak pupus. Kenapa haiwan tu dah nak pupus? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Agi Aisyah, bangun. Kenapa dia terancam? Selalu berlaku pemburuan. Okey, lagi? Siapa nak cuba? Tadi dia disebut macam-macam sebab terancam. Apa lagi? Okey. Putra? Awak rasa kenapa haiwan tadi terancam? Sebab dia apa? Sebab sumber pokok jadi tebang dan dia buat apa? Kenapa dia tebang pokok? Supaya, okey, dia nak buat apa? Jalan raya, nak buat taman perumahan. Jadi, haiwan-haiwan ni dia kehilangan apa? Dia kehilangan rumah. Okey. Macam mana? Okey, duduk. Terima kasih. Okey. Macam mana kita nak selamatkan haiwan-haiwan ni? Okey. Biarkan dia. Macam mana kita nak membiarkan dia? Sebab kita nak biar dia dekat hutan semula jadi. Kita tak nak bela dia. Kalau bila kita bela dia, dia jadi jinak. Kita tak nak jadi jinak. Macam mana kita nak bagi kesedaran dekat semua orang? Kita melalui, okey, kalau kita nak bagi kesedaran dekat semua orang melalui apa biasanya? Kempen-kempen kesedaran. Biasa kalau kempen ni awak akan nampak apa? Apa? Gambar apa? Gambar haiwan. Okay, gambar haiwan tu dipanggil apa? Okey, duduk. Terima kasih. Gambar haiwan tu dipanggil apa? Okey, gambar haiwan tu kita panggil poster. Ini yang awak tahu. Contohnya macam kita nak kurangkan orang hisap dadah. Kita nak buat kempen kesedaran anti dadah, kita kena buat poster. Kalau nak selamatkan haiwan terancam, kita buat apa? Poster. Jadi hari ni kita nak buat apa? Poster. Okey, poster. Good. Okey, sebelum tu, sebelum kita nak buat poster, kita kena tahu bahasa seni visual. Okey, awak tahu tak? Bukan bahasa Melayu je ada bahasa, bukan bahasa Inggeris saja ada bahasa, tapi pendidikan seni visual pun ada bahasa. Tahu tak? Tak tahu. Sebelum ni awak ada pernah dengar tak bahasa seni visual? Okey. Jadi ini first time awak dengar. Okey. Seni visual pun ada bahasa dia. Dia terbagi kepada dua. Okey. Unsur seni
Kalau awak lukis, awak kena buat apa dulu? Dia sebelum awak lakat. Apa ciri-ciri yang ada kalau awak setiap kena lukis? Okey, cirinya tu bukan gambaran. Biasa kalau macam dari satu dan kedua awak ada belajar apa? Yang ada macam bentuk ni. Garisan. Ya, betul Aisyah. Garisan. Okey. Garisan. Okey, betul. Dia tahu. Okey, betul. Ruang. Okey, lagi? Ada tahu? Okey, nampaknya awak tahu. Tapi awak tak tahu yang garisan, bentuk, ruang, apa lagi? Jalinan. Okey, lagi? Saya tu bentuk. Lagi? Okey, awak tahu semua ni. Tapi awak tak tahu yang ini sebenarnya bahasa seni kan? Okey, apa lagi cepat? Bukan sains. Okey. Okey, kalau awak nak, okey, awak dah lukis. Awak dah lukis buku satu. Macam mana awak nak, okey, awak lukis tu dapat pensel kan? Pensel tu warna apa? Pensel tu warna kelabu kan? Okey, macam mana awak nak jadi lukisan tu menarik? Awak kena letak apa? Ya, warna. Warna. Warna paling penting lagi? Bukan, pensel. Apa lagi satu? Bukan. Apa lagi satu? Siapa dah bantu cikgu? Siapa sebut je? Belum. Bukan, itu betul. Itu betul. Okey. Apa lagi? Lagi satu. Garisan. Betul. Ya, betul. Rupa. Siapa? Okey. Kalau persilakan pula. Okey, awak dah ada semua ni. Okey, garisan, bentuk, ruang, dana, warna, rupa. Bila awak gabungkan, dia akan jadi satu prinsip rekaan. Okey. Dalam satu karya tu, apa yang boleh nampak dalam awak punya? Okey, cantik tu bukan apa? Selain kata cantik. Kemasan tu bukan? Okey. Okey, kalau contohnya gambar tu ada warna-warna yang sangat tenang. Contohnya warna ni, pemandangan tu sangat cantik. Kita panggil harmoni. 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 Contohnya susunan gambar dia sangat apa? Warna ni gunakan sangat cantik. Okey, harmoni. Lagi ada penegasan. Contohnya gambar apa ni? Bukan. Gambar yang anti dadah tu. Okey, dia fokus kepada apa? Poster tu fokus apa? Dia kepada dadah. Lagi? Jarum. Vein. Okey, benda tu adalah satu penegasan. Okey, penegasan dia nak fokus kepada sesuatu objek. Penegasan. Penegasan. Lagi kesatuan. Ada kesatuan. Okey, kesatuan ni sekejap, makan habis. Okey. Kesatuan ni adalah dia macam keseimbangan dia dengan keserasian dia tu ada dalam satu karya tu. Okey. Okey, lagi ada kepelbagaian. Apa itu kepelbagaian? Betul. Contohnya?
lagi. Lagi apa? Kontra, yes, kontra. Okey, kontra ni apa? Kontra ni contohnya dalam satu gambar. Okey, dalam satu karya awak kan. Contohnya awak buat corak. Okey, corak banyak-banyak lah. Contoh saya buat sikit. Corak. Okey, saya buat corak. Okey, ni semua putih kan? Pasal tiba-tiba kat sini buat hitam putih. Ni dinamakan kontra juga. Ataupun warna pink pekat dengan warna pink. Pink pekat dengan warna kuning. Dua itu adalah warna yang sangat kontra. Dia warna yang sangat terang. Okey, last sekali adalah irama. Irama ni apa? Irama ni apa? Siapa nak cuba? Irama. Okey. Music. Okey, kalau music dia kena ada apa? Tapi dia bukan irama yang tu. Irama dia adalah pergerakan. Contohnya kalau awak buat okey, macam ni. Dia awak tahu ni gerakan apa? Awak tahu tak ni gerakan apa? Betul, ini gerakan dari Abi. Jadi ini adalah irama. Okey. Jadi ini semua adalah bahasa seni visual yang awak akan gunakan setiap kali awak menghasilkan karya. Ya betul, karya atau pendidikan seni visual. Okey. Okey, sekarang saya nak awak okey, setiap wakil kumpulan angkat tangan. Wakil je, seorang je. Decide cepat siapa nak. Okey. Hari ni yang pertama. Okey. Okey kelas. Sama. Okey dah. Fokus. All eyes on me. Okey, hari ni kita ada tetamu jemputan. Okey, hari ni kita ada tetamu jemputan. Nama dia siapa kenal? Doraemon. Okey. Hari ni Doraemon pun cakap hai semua. Okey, hari ni Doraemon nak bagi awak hadiah. Dia nak bagi hadiah dekat awak semua. Tapi setiap orang satu je. Setiap orang satu je. Jadi, okey, saya nak setiap wakil. Cepat. Okey, saya nak setiap wakil datang ke depan dan ambil hadiah dekat Doraemon tu tadi. Okey. Cepat. Okey. Siapa bangun dia? Siapa nak wakil datang depan? Siapa cepat dia dapat? Okey. Okey. Jangan ganas-ganas. Kesian Doraemon. Nanti Doraemon kesakitan. Okey. Pelan-pelan. Okey. Okey, dah ambil hadiah kepada Doraemon. Jangan buka dulu Jangan buka sampai Doraemon cakap buka. Okey. Okey, semua dah dapat hadiah daripada kawan kita Doraemon kan? Okey. Sekarang awak sama boleh buka. Saya nak, okey, awak ada berapa kumpulan? Setiap orang ada 5 kan?
Okey. Dekat, okey. Dalam poster tu, saya nak awak cari sekurang-kurangnya 3 unsur seni dengan 3 perisirakaan je. Kalau lebih, lagi bagus. Kalau awak rasa awak tak jumpa, awak boleh cari 3 unsur seni dengan 3 perisirakaan je. Okey. Sampai dah. Okey, contohnya. Okey, saya tunjuk contoh satu. Okey, saya tunjuk satu contoh. Okey, all eyes on me. Eyes on me. Eyes on me. Tengok lagi, eyes on me. Okey, eyes on me. Okey, tak tengok saya. Dia cakap tapi tak tengok. Eyes on me. Okey, contohnya. Ni awak dah letak tengah-tengah kan? Okey, awak buat unsur sini. Sini, unsur rekaan sini. Contohnya, dekat dalam gambar ni ada unsur seni apa? Warna. Awak cakaplah, terdapat warna. Okey, awak lihat warna apa kat dalam ni? Okey, kat sini awak tulis warna kan? Tapi nanti masa awak bentangkan di depan, saya nak awak cakap macam tu. Okey, faham? Satu bulan. Okey. Ada 6 kan? 3 sini kan? Jadi bolehlah 2 atau 3 orang. Wakil je. Kalau nak semua ke depan pun boleh, tak ada masalah. Okey dah. Okey, boleh mula sekarang. Okey. Okey dah, mula. Kami dari kelas 1, kami mendapatkan tugasan poster termilik. Terdapat unsur seni dan prinsip rekaan untuk ini dan dalam ini. Unsur seni garisan. Kami dapat warna dan warna coklat. Cepat. Okey, terima kasih kumpulan 1. Alright. Okey. All eyes on me. Eyes on you. Okey. Okey, hari ni kita sempat buat 2 pembentangan saja. Okey, sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran hari ni, saya nak tanya awak. Okey, apa yang awak belajar hari ni? Okey, Abdul? Okey, apa yang awak belajar hari ni, Abdul? Okey, bangun Abdul. Okey, apa yang kita belajar hari ni, Abdul? Apa yang kita belajar hari ni, Abdul? Poster dengan? Okey, apa itu bahasa seni visual? Okey, bagus. Okey, Kusyairi. Kusyairi bangun, di sini
mana? Unsur seni apa yang awak suka? Bentuk. Okey, kenapa awak suka bentuk? Sebab? Sebab apa? Sebab suka lukis bentuk. Okey. Amah? Okey, Amah? Okey, apa yang awak faham mengenai keseimbangan? Apa itu keseimbangan? Amah bangun. Ya, Amah. Keseimbangan. Tadi kawan awak dah terangkan keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Ya, seimbang. Aisyah dah tolong awak. Okey, thank you Aisyah. Okey, lagi sekali. Okey, saya tanya yang senang lah. Okey, garisan. Bagi saya contoh-contoh garisan apa? Contoh-contoh garisan? Bukan. Garisan. Contoh garisan. Tak kisah garisan apa? Hai, cepat. Okey, garisan zigzag. Lagi garisan apa? Okey, garisan beralun. Bagus. Okey, nak bagi semua ni. Okey, warna? Okey, warna ada macam-macam warna lah. Tapi kalau dalam bahasa dia warna primer, kuda dengan tetil. Itu nanti kita belajar lain kali. Okey, itu saja daripada saya dengan siapa ni?